Salam sejahtera dan bertemu kembali di channel saya BP Jaya. Immigration berjaya tahan seorang lelaki Pakistan yang melarikan diri pada 9 April 2026. Hari ini, JIM telah mengeluarkan satu kenyataan media di mana bahagian perisikan operasi telah berjaya menahan semula seorang lelaki warga negara Pakistan yang melarikan diri semasa proses penyerahan antara polis dan jabatan penjara pada 9 April lalu. Okey, so pada masa tu viral di semua media sosial di mana seorang lelaki Pakistan ni semasa turun terak tu dia melarikan diri. Okey, jadi hari ni JIM Immigration telah berjaya menahan semula lelaki berkenaan hasil perkongsian maklumat antara Immigration dan Kedutaan Pakistan. Okey, pada 18 April jam 5 petang Immigration telah berjaya menahan lelaki berkenaan. So semasa tangkapan dia buat, dia cuba melarikan diri tetapi berjaya ditangkap. Okey, suspek yang lelaki Pakistan tu ditahan di KM 24 Batu 14 Jalan Gombak Lama. Okey, Selangor kerana gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri yang sah. Okey, so masa dia nak melarikan diri tu tapi berjaya ditangkap oleh pegawai immigration. Okey, so hasil siasatan awal hasil siasatan yang dijalankan oleh pihak immigration, lelaki berkenaan melarikan diri pada 9 April semasa turun daripada terak polis. Okey, masa kalau tengok video asal tu kita nampaklah semasa dia turun tu dia melarikan diri. Okey, dan dia menyembunyikan diri selama 7 hari di kawasan hutan dan tapak pembinaan. 7 hari dia menyorok dan dia juga mengaku menggunakan pakaian yang dicuri bagi mengelak dikesan oleh orang lah. Okey, so itu kenyataan ataupun yang diberikan oleh suspek semasa siasatan awal. So dia ni telah melakukan kesalahan di bawah Akta Immigration pada masa tu dan beberapa pertuduhan termasuk mengikut Seksyen 377C Kanun Keseksaan kerana meliwat. Okey, Seksyen 392 Kanun yang sama bagi kesalahan merompak dan kesalahan immigration. So masa nak ke penjara tu, nak turunkan tu, dia melarikan diri. Okey, jadi mengikut semakan rekod immigration, suspek masuk pada 11 Januari 2025 melalui KLIA dan diberikan pas rawatan sosial selama 30 hari. Dan identiti suspek juga telah disahkan oleh Kedutaan Pakistan. Okey, dan suspek sekarang ni ditahan di depo immigration untuk siasatan lanjut. Okey, so lelaki Pakistan ni yang berusia 24 tahun ni dia ada kes dan telah pun disiasat kerana meliwat, merompak dan kes immigration. So semasa proses serahan macam itulah dalam media mengatakan antara polis dan penjara semasa dia turun terak tu dia melarikan diri. Okey,